Ada yang tanya saya, mana lebih baik simpan di dalam SB ataupun simpan emas? Bagus yang tanya tu. Kalau tuan tahu, tuan kena video sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Mula-mula sekali tuan kena tahu dulu apa fungsi SB dan apa fungsi emas, barulah betul cara kita buat simpanan. Kalau tuan nak buat simpanan di SB, tuan kena fokus kepada simpanan jangka masa pendek 2 tahun ke bawah. Contohnya sebagai untuk dana kecemasan, baiki kereta ataupun bayar rotek tahunan. Sebab apa? Sebab SB menjanjikan pulangan dividen 3 hingga 5% tahun. Jadi dah nampakkan apa fokus utama bila mana kita nak buat simpanan dalam bentuk SB. Dan bila mana kita nak buat simpanan dalam bentuk emas, fokus utama kita adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Jangka masa panjang tu adalah 2 tahunan ke atas. Sebagai contoh, tuan nak sediakan untuk dana pendidikan anak-anak, dana perkahwinan ataupun dana untuk pergi haji ataupun umrah. Jadi simpanan tu adalah untuk simpanan jangka masa panjang 2 tahunan ke atas. Sebab apa? Sebab nilai emas ni lebih terjamin untuk simpanan jangka masa panjang. Kalau tuan tak percaya, tuan boleh tanya mak-mak tuan kenapa mereka simpan emas. Harga karipak pun naik untuk jangka masa panjang, ini kan pula emas. Jadi bila mana tuan dah tahu fokus utama simpanan tuan, baru senang tuan nak capai matlamat simpanan tuan. Kenapa nak pilih salah satu kalau tuan boleh buat dua-dua? Yang penting tuan tahu fokus utama bila mana tuan buat simpanan. Jadi untuk tuan nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan. So, episode tu, cek komen. Jangan lupa follow.